Contoh tahu tak dekat geng-geng Seri Petaling, geng-geng Maulana kan? Tahu. Seri Petaling, dekat dia punya masjid Seri Petaling, ada berapa banyak dewan untuk Ramadan. Ada dewan yang khatam tiap-tiap malam. Ya, Ustaz. Betul. Bagilah Ramadan baru ni. Tiap-tiap malam. Diorang tak tidur Tahu. Kalau tak tiap-tiap hari khatam, bila masa diorang tidur? Sebab diorang lepas dah subuh. Terawih saja tiap-tiap malam. Macam 15 juzuk, 20 juzuk. Hui. Setengah je. Bagilah la ilaha illallah. Betul. Ni saya cerita ni bukan sebab apa. Sebab kita dah duduk cerita-cerita macam ni. Orang mungkin mak bapak ingat hanya ada ustaz doang. Tak, dia ada lagi dewa yang macam-macam. Semuanya rakyat Malaysia. Terawih diorang 15 juzuk. Iya, satu malam. Esok ulang lagi 15 juzuk. Esok ulang lagi 15 juzuk. Esok ulang lagi 15 Satu juzuk. rakaat berapa lama tu? Ini kul huwallah all the way. All the way. Rakaat pertama, rakaat kedua. Al-Fatihah kul huwallah, Al-Fatihah kul huwallah. Ni. Saya solat tarawih ke rumah. Dia try. Kau baca surah apa? Apa kul huwallah all the way? Macam adalah aku baca yang lain. Dia try saya ni. Aku cakap engkau je kul huwallah semua kot. Sebab macam saya, yelah saya terbaca ada seorang sahabat Nabi itulah kan, pergi jumpa Nabi. Dia kata, Nabi macam mana ni imam tempat aku ni baca kul huwallah rakaat pertama, rakaat kedua sepanjang masa. Jadi Nabi kata nanti kul huwallah tu akan menemani Nabi ke macam mana? Ayat dia macam ni. Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Maksud kamu mencintai kul huwallah, kamu masuk syurga. Jadi ustaz, saya dah berpuluh tahun ni Kau ambil ustaz. kesempatan itu je. Kul huwallah pertama, kul huwallah kedua. Bini saya dah tahu dah. Kalau saya jadi imam, kul huwallah je ni. Janji sayang kul huwallah syurga. Takkan nak lawan Nabi Saya pula. try lah Sueb. Saya cakap saya suggest suruh buat macam saya. Sebab dia yang jadi imam kalau solat kat rumah dia ni.